Hello, hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so kalau korang tengok kat sini, dekat apps ni ataupun games ni masih lagi legit membayar. So, kalau kita pergi dekat button profile ni yang ada tulis M ni, korang pergi dekat record pengeluaran. So, dekat sini kalau boleh nampak, daripada 14 dan bulan 12 ni adalah paling latest. Nisa dah berjaya untuk keluarkan RM80 cash hijau tu lah. So dekat bawah ada lagi RM40, RM80, RM41, RM80, RM80, RM40 dan 57 sen duit kuning. Okay. So untuk cash hijau, okay, Nisa bagi tahu kat sini ada dua withdrawal method, iaitu cash hijau dan juga coins. Cash hijau ni, korang kena kumpul lah baki-baki yang diberitahu, iaitu RM20, RM40, RM80 dan RM200. Manakala yang coins kuning ni, korang boleh withdraw sahaja. Minimum dia kalau Nisa tak silap dalam RM1 lebih kot. Dah boleh withdraw dah. So ni tak ada limit lah. Untuk nak dapatkan kuning apple ni, dia ada dua tau. So, dia ada satu kuning apple dan coins star ni. Kalau kita main games dekat sini, dia tak akan dapat duit apple. Tapi dia akan dapat star. So, daripada duit star ni, tekan kat sini. Daripada duit star ni, kita kumpul sini. Ni yang kita akan convertkan kepada duit apple. So, tekan saja macam ni kan. Korang tekan dekat lottery draw. So, setiap satu cabutan tu memerlukan 5,000 star. So, ni adalah Nisa punya coins yang terkumpul lah, tak ambil lagi. So, kalau ambil, so korang boleh tengok kat sini, hadiah dapat diklaim setelah aktivitas harian mencapai 100. Macam mana nak buat tu? Kita kena completekan dekat sini, daily task. Korang tekan kat situ. Lepas tu korang tengoklah task-task ni sampailah korang settlekan 100 ni, and then baru boleh claim dekat duit tersebut. So, cara-cara yang lain, kalau nak tengok full tutorial macam mana Nisa buat, korang boleh klik link yang Nisa dah letakkan dekat description box di bawah ni. So, Nisa dah tunjukkan bukti pembayaran dan macam mana cara untuk korang nak register dan macam mana nak dapatkan points dan sebagainya dekat video satu lagi. So, korang boleh refer pada video satu lagi tu, okay? So, kepada sesiapa yang berminat untuk cuba, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letak dekat bawah ni. And korang boleh juga cuba games-games lain yang lebih kurang je dengan games Fruit Boom ni. So, korang boleh try and tengoklah, and nanti korang akan boleh withdraw. Okay, so itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.